Okay, korang pernah makan kat Damaskus Bukit Bintang ni, boleh tak korang komen honest review korang? Sebab aku dengan Syafiq hari ni kita nak repeat makan dekat Damaskus. Kita nak datang lagi sekali nak try. So jom kita. So, kau dengan Syafiq nak masuk, kau tengok. Orang beratur, Mat. Beratur. Biasa lah, beratur kan. Beratur lah. Tapi beratur. Jom kita masuk. Kita nak masuk, tengok dalam dia. Tengok. Wow. Dia ada 3 tingkat, Habib. Ni. Kalau nak ambil gambar. Ambil gambar. Dia puas. Jom, kita naik atas. Kau nak naik atas, jom. Kan. 3 tingkat. Dia ada 4 tingkat. 4 tingkat. 1, 2, 3, 4. Ada lift. So, ada 4 tingkat. Kita 2. Jom. Okey, nampak. So ni tingkat 2 dia. Teratur semuanya. Memang cantik lah. Besar tak? Oh, ni Adani Adani. Adani, babe. Adani tea, Mat. Filipin Arab. Oh, sini apa ni? Makluba lamb. Dah apa ni siap? Besar gila nasi. Makluba lamb tu bapak besar tu. Nasi wah. Macam tu. Kau tahu aku ada 1 je ni. Boleh kongsi 3 orang ni. Kau dah makan sikit. Shawarma. Ini hummus beef shawarma. Hummus beef shawarma. Wheat. Dia adalah kacang kuda yang di blend. Lepas tu kita letak daging shawarma yang disirih kat bawah. Oh, okey. Ini dia. Apa ini? Ini adalah Hawaiian pizza. Hawaiian pizza, babe. Dia adalah Italian style pizza tapi dimasak oleh Pak Arab. Oh, Pak Arab masak Italian pizza, Hawaiian pizza. Ini baik. Ni apa ni? Inilah freka lamb. Pig, freka lamb, Big. Nasi Bali. Nasi Arab lah. Nasi Arab ada Bali juga. Ada kacang pis. Kacang. Lamb pide. Ui, pide terbaik. Wow. Oh. Seafood ada, daging ada, semua ada. Cheesy kunafa with ice cream. Oh, aku nak makan dia punya cheesy kunafa with ice cream. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Letak pistachio weh. Panas tak? Panas? Kunafa ni tak manis mana? Sampai semua dah yang kita order. So kita order, Kong Syafiq order ni, makanan-makanan dia. Apa ni? Nasi dia nampak banyak. Kau tahu order 1 tadi. 2 nasi. Kau tahu order 1 Pizza, pide, mixed grill. Hummus shawarma. Adiniti ni. Wah, ini favorite. Nanti. Okay, jom makan. Okay, so ini dia punya lamb pide, guys. Pide tak salah aku ni Turki punya style pizza lah. Okay, lembut tak? Aku rasa dia, aku ingat dia crispy tapi dia lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa masam-masam sikit. Okay, ni dia punya Damaskus mixed grill. Nampak? Dia ada chicken kebab, dia ada chicken cube ni, lamb cube, ada lamb kebab, ada udang juga. Lepas tu ada chicken grill dan juga dia punya ni lamb. Dia bagi arayes juga. Arayes ni dia ada isi kat dalam, bukan kosong Dia macam ala-ala kebab sikit lah. Aku nak makan mixed grill dia. So, makan dengan dia punya Tu hummus tu pun. Kebab dia sedap, dia tak dry. Macam setelah aku makan kebab ni dia dry tau. Yang ni punya lamb. Okay, arayes. Apa benda dalam tu? Daging lamb. Ni dia punya makluba lamb. Kau tengok dia bagi lamb dia. Bapak banyak tu. 3 ketul. 3 ketul besar weh. Nak makan lamb dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Nasi dia banyak weh. Kau tahu aku ada 1 je kongsi dengan Syafiq tadi. Aku dah tak boleh makan banyak. Kan? Perut dah kecil, kena makan sikit Tulang dulu. kau benda macam banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nampak siap ada gajus weh. Punya Hawaiian pizza Itali tapi Pak Arab yang buat. Kita rasa dulu. Kau tengok tu ada cheese juga, ada nanas, ada ayam sikit. Bismillah. Tawar sikit lah. Tawar sikit. Tawar sikit tapi okey je. Ni dia punya lamb frikeh. Lamb frikeh rice. Tengok ada apa Ada nasi, lepas tu ni gandum panggang tu. Ada macam Bali. Kau tahu, bukan Bali, dia gandum panggang. Aku pun tak tahu gandum panggang tu ada apa. kacang hijau. Kita rasa dulu. Kapsa apa semua hari ni kita try lain sikit. Kau tengok tu nasi dia. Bismillah. Ini kalau makan berapa sudu je dah kenyang dah ni. Dia macam Kuah ada sambal. kuah aku. Try lah. Ni apa ni? Sambal Kuah. kari. Dia macam kenyal-kenyal sikit tekstur dia.
Dia punya nasi ni sebab dia bercampur dengan yang kacang panggang. Best. Tapi lamb dia sama je kan? Macam Sama ni? je macam kau punya. Nasi dia tu yang lain. Ada kacang, gandum semua. Dah, kau try ni lah, hummus je. Hummus. Dengan roti. Roti ni. Ni roti ni. Roti. Ni hummus shawarma. Hummus shawarma lamb. Dia letak Jap. shawarma kat atas. So ni roti dia bagi ni. Tak salah aku ni roti pita. Kita kacau dengan hummus dengan daging dia ni. Ni daging shawarma yang dia cakap tadi. Bismillah. Tang kedai Arab ni memang tak sah. Kau memang kau order dah Adiniti ni. Dia ada apa? Rempah-rempah sikit dalam ni. Nah. Tak manis ngam. Ngam. Ui. Tak nak banyak sangat sebab aku Nak gula. Kalau tak cukup manis kau boleh tambah gula lah. tadi manis tak? Tak. Aku suka minum yang ori je. Tapi kalau nak manis kau tambah gula. Macam rasa dia macam rasa ginger. Sebab dalam ni ada rempah. Dalam ni ada rempah. Rasa manis pun dia tak ada lah. Manis yang manis sangat pun. Susu dia okey je. Teh tarik berempah lah senang cerita. Okay. Teh tarik berempah kan? Teh tarik Arab. Aku tak faham betul kenapa shawarma Damascus ni asyik ramai orang. Sedap sangat ke? Kalau komen sikit siapa pernah makan shawarma Damascus ni, betul-betul kau sedap ke atau setakat viral je? Tengok shawarma Damascus. Bapak besar tu. shawarma. Ni large ke yang medium? Large. RM5 20 lebih. 20 lebih something. Mahal tak? Shawarma kau nak mana? Ayam lagi? Mana-mana je lah. Ayam lah. Ayam. Okay. Shawarma daging dia. Penuh lah daging dia. Daging dia tak dry. Okay tak? So Ridi dah makan daging, aku nak try ayam. Bismillah. Ada shawarma yang konsisten lah dekat Bukit Bintang ni. So kita dah settle makan dekat Damascus Bukit Bintang. Apa-apa pun, jom kita. Sebelum jom kita, korang komen dulu. Korang rasa okey tak okey kedai ni? Okey? Okay. Jom kita. Jom kita.